Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada peduli, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi, Diyashini, anak perempuan Menadan dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Teruntum yang terletak di Jalan Gambut Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 4001. Pada masa lapang, saya gemar manfaatkan masa dengan baca buku cerita. Pada video kali ini, saya berasa sungguh teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang berjudul Mat Kilau. Novel ini adalah hasil karya Abdul Latif Talib. Novel ini diterbit pada tahun 2022 oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Novel menarik ini mempunyai 333 halaman dan mengandungi 31 bab. Novel ini ceritakan tentang seorang pahlawan yang sanggup mengorbankan nyawa demi rakyat beliau yang tersayang. Nama pahlawan itu ialah Mat Kilau. Mat Kilau bin Imam Rasul. Dilahirkan pada tahun 1865 di Kampung Pulau Tawar. Mat Kilau dikatakan mahir mengaji, berzanji dan berzikir maulud. Hobi Mat Kilau ialah bermain gasing dan berlaga buah keras. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud, berasal dari Kampung Kedondong. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Selepas berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga pernah dicop sebagai pederhaka. Oleh itu beliau menukar namanya beberapa kali dan nama akhirnya ialah Mat Siam. Pada Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan yang tenat. Setelah 10 hari, pada hari Ahad 16 Ogos, kira-kira pukul 6.45 pagi, beliau telah meninggal dunia. Kemudian, beliau dikebumikan di Kampung Kedondong. Saya memilih buku ini kerana buku ini mengisahkan tentang kehidupan dan perjuangan seorang pahlawan tempatan yang sangat berpengaruh. Selain itu, buku ini menjadi pilihan saya kerana inspiratif, motivasi, menyelami tempat sejarah, pembelajaran budaya dan nilai, gaya penulisan yang menarik dan refleksi dan kondisi sosial yang politik. Dan saya percaya kisah Mat Kilau ini akan memberikan pengalaman yang berharga dan memuaskan. Sekian, terima kasih.